bagaimana saya nak tahu juga bagaimana di pihak JPJ sendiri memikirkan. Saya rasa kalau buat kempen, siapa tahu kita buat kempen Abang, macam mana tu yang memikirkan di pihak JPJ untuk memastikan cuba nak membantu mengurangkan kemalangan, mengurangkan risiko di jalan raya Puan. Betul Encik Azlan, memang kita ada penguatkuasaan sentiasa ada. Program kesedaran pun memang kita sentiasa buat. Betul. Tetapi kesedaran tu jangka masa panjang lah. Untuk kita pun masih fikir juga apa yang kita buat mampu menyedarkan orang tu satu part lah. Okey, dia sedar. Tetapi mampukah ia mengubah tingkah laku? Sedap ayat tu. Sebab dah lama fikir ni, tak ada jawapan lagi. Kena dengan soalan tu. Yeah, so kempen berjalan, sentiasa berjalan. Kita mendidik, kita buat pelbagai program. Tetapi penguatkuasaan lagi berkesan lah. Tadi pun Cik Azlan ceritakan memang setiap tahun masa musim perayaan memang berlaku kemalangan kematian. Tapi baru-baru ni masa musim tahun baru Cina, saya difahamkan dengan penguatkuasaan yang berkali ganda. Memang semua anggota polis dan JPJ semua tak dapat cuti Betul. berkhidmat di atas jalan raya untuk memastikan semua orang selamat. Dan saya difahamkan hasilnya ada pengurangan kematian sehingga 43%. Ya, tinggi. So itulah jawapannya, penguatkuasaan memang berhasil. So itulah cara kita terpaksa mendidik, walaupun kita tak suka orang marah kan JPJ, tetapi niat kita bukan untuk saman, untuk ambil duit ke, bukan. Saman itu untuk peringatan, ingatkan kita supaya lain kali kalau bawa laju, okey, poket tu nanti kuranglah sikit duit kan. So kita nak menyedarkan mereka, nyawa mereka adalah sangat bahayalah kalau, especially kalau menunggang motosikal, sebab risiko motosikal ni sangat tinggi, dia terdedah. Betul.